الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدوام الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارف بتوفق القراءات صفة وقلوب. Surah 17. Delapan iradat Allah Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala iradat. Artinya berkehendak Allah Ta'ala kepada perkara mungkin dua, dengan diadakan atau ditiadakan. Iradat sifat berkehendak. Tuhan pada menentukan, berkehendakkan pada menentu ada atau ditentu tidak ada kepada perkara mungkin. Jadi tempat yang ditentu oleh iradat Tuhan hanya kepada perkara mungkin dua, tidak kepada perkara wajib dan mustahil. Makna perkara mungkin ni perkara boleh terima ada dari hal yang tidak ada, dan boleh terima tiada dikala dia sudah ada. Dia boleh terima dua cara tu, namanya perkara mungkin. Adapun perkara yang sedia ada dengan tak terima tidak ada sama sekali, namanya perkara wajib. Demikian juga perkara yang tidak ada, tak boleh terima ada, dipanggil perkara mustahil. Jadi kita duk bincang sifat iradat. Salah satu daripada sifat ma'ani yang 7. Selepas daripada sifat kudrat yang dah lepas, ialah sifat iradat. Pada iradat ilmu, pada ilmu hayat, pada hayat sama, pada sama bahasa, selepas bahasa kalam. Jadi 7 sifat ni dinamanya sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Maka sifat ma'ani Allah Ta'ala ialah sifat yang bertakluk, yang berfungsi kepada perkara lain selain daripada adanya pada zat Tuhan bersifat dengan sifat tersebut. Tapi sungguh pun sifat ma'ani itu 7. Satu sifat tidak bertakluk ialah sifat hayat. Yang lain kudrat, iradat, ilmu, sama, bahasa, kalam itu semua berfungsi, bertakluk. Bagaimana yang dah lepas? Kita bahas sifat kudrat Tuhan, artinya kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa dapat mengada dan mentiada kepada perkara mungkin juga. Tidak melarat kuasa Tuhan mengada dan mentiada pada perkara wajib dan mustahil. Sama juga sifat iradat. Arti Tuhan tu ada kehendak. Pada menentu ada, menentu tidak ada, hanya tertentu kepada perkara mungkin. Tidak terlibat iradat Tuhan pada menentu kepada perkara wajib dan mustahil. Sama bagaimana sifat kudrat yang dah lepas. Cuma bezanya ni, iradat ni, Tuhan ada kehendak pada dapat menentu. Kudrat yang dah lepas, Tuhan tu berkuasa. Dapat mengada dan mentiada. Tengok lagi deh. Maka ia iradat ni selaku ta'aluk secara taksih. Kelakuan sifat iradat ta'aluk secara takhsis. Makna taksih ni menentu. Ta'aluk penentu. Sama ada ditentu ada, ditentu tidak ada. Iradatlah yang penentu.
Beza dengan kudrat yang dah lepas. Atas jalan tak ada taksir. Makna taksir menentu jadi, memberi bekah. Sama ada ditentu ada ataupun ditentu tidak ada. Itu dipanggil taksir. Taksir ni. Taksir lain, taksir lain. Maka kudrat dan iradat bertakluk secara majazi akli jua. Kalau kita kata sifat kudrat arti kuasa Tuhan, sifat iradat berkehendak Tuhan, itu kata-kata sekadar majazi akli. Majaznya pinjaman. Akli itu di sudut akal. Kita bercakap gitu sekadar kita nak beri faham oleh akal kita. Akal kita senang faham. Daripada senang dipaham kata-kata oleh akal itu dipanggil majazi akli. Pinjaman akal. Pada hakikat sebenarnya, kuasa tu bukan sifat kudrat. Menentu tu bukan sifat iradat. Dah siapa dia? Ialah zat Tuhan. Zat Tuhan berkuasa. Zat Tuhan berkehendak. Tapi kita kata juga, berkuasa itu sifat kudrat. Berkehendak itu sifat iradat. Maka kata-kata sebegitu dipanggil majazi akli. Sungguhnya, sifat kudrat, sifat Tuhan berkuasa dapat menentu. Jadi atau tidak jadi. Demikian sifat Tuhan dapat menentu sama ada hendak dijadi atau tidak dijadi. Hakikat sebenarnya zat Tuhan. Tapi kita kata sifat itu untuk senang dipaham oleh akal kita. Bagi orang mengaji ni, walaupun dia kata sifat sekalipun tak ada salah sebab dia faham molek. Kalau bagi orang tak mengaji, direct dia faham. Kepada sifat berkuasa, bukan zat Tuhan berkuasa. Maka faham sebegitu salah. Boleh jadi kafir fahaman tu. Sebab dia meletakkan kekuasaan dapat menentu sesuatu ialah sifat. Bukan zat Tuhan. Sedangkan zat Tuhan yang bersifat. Tak ada. Agak sikit tak faham. Tak apa. Biasa dengar tak apa. Ini salah kita ni saya buat cukup mudah dah. Umi pula mudah dibaca. Kalau baca kitab Tauhid Tani, Allah Rabbi, pula kacau nak faham. Ya. Sebab tu Babadi mari 2 hari lepas. Dia ambil buat balik. Kitab-kitab kita. Mereka kata, Ustaz Ali buat balik. Balik cetak Jawi. Dia nak mula buat Jawi ni, kita duk ngaji ni. Sebab orang sana tak boleh makan Romi. Kalau kita hantar kitab Romi, dia tak reti nak baca. Dia biasa Jawi. Nanti dia nak tarik Jawi. Dia kalau tarik Jawi, kita pergi foto. Kita pergi zerok di sana. Sana kok murah cetak. Atau nak edar di selatan Thailand, di petani, Yala, Naracewak, di kedai-kedai kita. Buat pakak dengan dia begitulah. Dia cakap boleh nulis Jawi. Kita fekoh ke apa gitu. Deh. Tak Ramli yang mari, dia mari setahun sekali. Ramadan dia marilah. Malaman tidur. Tak mesti tiap tahun. Mula-mula abang dia. Ustaz Wahab. Setelah abang dia kena berdik, dalam kereta dia tembak. Mati kawan tu. Ustaz ni ambil alih pula. Sekolah dia. Sekolah dia pelajar 800. Dia asal pondok ni. Sebab apa dia kena berdik? Tak ada benda lain. Jenis otak kafir ni. Dia otak orang Islam yang tidak waras. Dia deki lah. Dia tengok projek pembangunan Ustaz Wahab ni berjaya tu. Dapat satu anak murid 700-800. Hampir-hampir satu universiti. Tak ada pilihan bedil. Jahat Thailand ni. Betul dah.
Dia mari cari adung tak ada. Ha. Ustaz Ali mari cari. Ha. Dia mari cari. Saya bagi kitab dia. Setelah dia tarik tu, nak pergi tengok lah. Lepas tu nak pergi ke kedai cetak. Tu dia. Adapun bahagian takluk iradat terbahagi 3. Bahagian takluk sifat iradat terbahagi 3. Pertama, takluk suluhi qadim. Satu bahagian. Yang kedua, takluk tanjizi qadim. 2 bahagian. Yang ketiga, takluk apa? Tanjizi hadis. 3 bahagian. 3 perekat. 3 perekat takluk iradat Allah Ta'ala. Jadi hak ni kita singgah setakat tu dulu. Tajuk agak payah sikit ni. Tak payah banyak baca. Asalkan faham sudah. Adapun bahagian takluk iradat terbahagi 3. Wallahu a'lamu bis-shawab.